Belum. Cantik mesti ni. Tapi kan lagi cantik kalau kita ada bini. Itulah kan. Tahun ni kita solo. Apa boleh buat? Jom. Selamat Hari Raya semua. Tahun ni aku excited sikit dengan keluarga Mak Jah. Sebab dia suka buat surprise dekat anak-anak dia. Kalau hampa nak tahu, tengok iklan ni sampai habis. By the way, aku anak jiran tau. Hei, Long. Ni. Pilih apa? Hampa siap dekat? Lagi 30 minit. Mak sampai. Mak sampai. Dah mula dah. Surprise time. Siapa? Macam something. Hello guys. Mempersembahkan tada! Nasha Mimi binti Azhar berumur 24 tahun. Pandai ambil hati orang tua-tua. Baik, sopan santun pula tu. Merupakan pelajar master jurusan Islamik dan juga seorang jurubahasa di Jordan. Ini Masrurah binti Husin, berumur 25 tahun. Rajin, pandai masak. Sedap gila masakan dia. Merupakan seorang yang menepati masa dan juga pelajar jurusan falsafah bahasa di Jerman. Oh ya, tak lupa juga, dia pun cantik macam saya. Ich esse sehr gerne Nasi Lemak und Roti Canai. Kannst du es mir kaufen? أنا شميمي وأنا من الجردن أستاذة على الطيب إن شاء الله. Gina, saya jalan mak. Ada bagus ke? Okey dah tu mak. Putih gebu. Hello. Pan Asian. Tapi mak, Alung rasa macam mak terlupa sesuatu. Hello. Come on sikit. Mak kan ratu pelupa. Maknanya mak terlupa betul lah ni. Mak terlupa pasal soalan cepu mas. Apa mas? Oloh. Ni hampir tutup semua lampu. Pasal apa? Oh. Okey. Sorry. Soalan yang pertama. Berapakah rukun Islam? 5. Rukun yang kedua. Menunaikan solat 5 waktu. Rukun yang keempat. Menunaikan zakat. Rukun yang ketiga. Berpuasa di bulan Ramadan. Rukun yang pertama. Mengucap 2 kalimah syahadah. Rukun yang kelima. Menunaikan haji dan umrah bagi yang berkemampuan. Sabar. Soalan tak habis lagi tu. Berapakah umur Mak Jah time dia first date dengan arwah abah? Cukup lah tu. Soalan tadi, dia saja nak pemain hampa. Siapa pula? Itulah. Bakal suami mak. Jom. Soalan cepu mah. Kamera sana. Op. Cerita ni
Sampai sini aja. Apa nak cerita lebih? Tahun depan. Kalau cerita semua tahun ni, tahun depan nak cerita apa? Cuk. So, kami ni jadi tak? Mak Jah nak buat menantu? Okey dah ni mak. Cerdik pandai. Putih gebu. Islamik pula tu. Okey dah ni, okey. Kira lulus lah. Tenyut. Assalamualaikum. Mak Jah. Oh, Mak Jah. Mak Jah. Where are you? Yang ni kacau lah orang duk leno. Cerita habis dah sama tahun depan. Belik. Ish. Buat hang lagi. Balik. Tunggu lagi. Yes.